Hai semua, berjumpa lagi kita dalam rancangan luas TBPSS. Kali ini, kami akan membawa anda semua untuk melihat suasana Majlis Apresiasi SMK Luar. Majlis apresiasi ini bertujuan untuk memberikan anugerah kepada guru-guru yang telah melaksanakan tugas dengan penuh cemerlang. Semua guru dan AKP diminta untuk mengenakan pakaian yang bertemakan denim pada majlis kali ini. Majlis ini telah berlangsung di Hotel Jen Hall dan telah melibatkan semua guru-guru dan AKP. Guru-guru juga berkesempatan untuk menunjukkan bakat-bakat mereka pada majlis apresiasi dengan membuat persembahan seperti tarian dan nyanyian. Majlis juga diserikan lagi dengan cabutan bertuah kepada mereka yang bertuah pada malam tersebut. Di samping itu, majlis ini juga bertujuan untuk meraihkan Cikgu Jennifer dan Cikgu Jasmine Rawan yang telah bertugas di stesen baru. Terima kasih kepada semua warga SMK Luar. Mesti happy tak tahu happy tak boleh sedih. Okey, jadi terima kasih untuk semua. Ini tahun ke-15 saya di SMK Luar. Semoga majlis apresiasi pada kali ini memberikan kenangan terindah kepada seluruh warga SMK Luar. Jumpa lagi pada video yang akan datang.